untuk repaint ke, repaint rim ke, repaint cover set ke. So apa-apa job yang dia untuk repaint ni dia buat malam lah. Apa yang dia dapat, geng? Apa yang dia dapat? Ni tayar baru. Kemudian ni jajan paling baik. Tak letak belah ujung ni. Oh, mengecat ni. Motor bila siap? Okay guys, kat sini kita kat bengkel, okay? Apa yang boleh tunjuk, apa yang tak boleh tunjuk. So far inilah. Ni rak yang daripada bengkel belakang rumah aku. Apa ni? 1, 2 set. So jadi luas sikit. Padahal bumper kereta pun ada. Akil ni kanjur kan. Dia kereta pun dia modify. Kereta sendiri lah. Tapi bukan kereta orang, kereta sendiri. So ini, so jadi ada space agak banyak. Semua bahagian atas ni Akil buat job bila malam. Untuk repaint ke, repaint rim ke, repaint cover set ke. So apa-apa job yang dia untuk repaint ni dia buat malam lah. Ni view daripada bawah. View daripada atas, view daripada bawah pula. Korang nanti bila dah kahwin, yang bujang-bujang ni, bila dah kahwin, faham lah. Kalau bini masak, kau kena makan. Jangan tak makan, jangan beli dua. Kalau tak, 24 jam masam. Macam aku beli, aku tahu bini aku masak, beli air lah. Biasa amat 30 hari kita berpuasa, air manis pun kurang. Panas-panas ni air manis yang kena ngam. Itu tandanya jalan tutup.
Okay guys, alhamdulillah EX5 ni dah ada buyer. Tapi nama siapa? Helmi nama member? Akmal. Okay, apa yang dia dapat geng? Apa yang dia dapat? Ni tayar baru. Kemudian ni jajan paling baik. Sebab kebanyakan ni Syed ada gas tank ni, original RCB. Kebanyakan orang tanya, bang EX5 dia tak? Bang EX5. Bila minta datang tengok, tak tengok-tengok. Helmi datang direct. Tak borak, tak kencing, tak kencing berdiri tak. Dia straight datang terus sampai. So aku bagi jajan lah, sebab kerana dia terus datang. Sebab apa-apa aku simpan pun tak guna juga. Ni bagi jajan ni, absorber RCB, quality the best punya. Ni waktu yang aku beli dekat sale RCB hari tu. Lepas tu dengan tayar baru untuk belakang dia. Okay guys, untuk EX5 kambing tu dah sold, dah dapat dekat owner baru. Yang korang dah nampak dalam video lah, nama dia Helmi. So umur tak berpanjangan lah dengan aku. Mungkin EX5 tu rezeki orang lain. Sebab aku kena utamakan aku punya yang penting dulu, part-part yang penting dulu. So InsyaAllah ada rezeki lain, kita proceed projek lain macam tu. Dan macam sekarang ni aku kena utamakan apa yang penting dulu. Okay. Dan untuk LCBX ni aku rasa kan, aku nak tukar dia punya rim. Kebetulan sebelum ni aku ada apa orang panggil? Ada tayar daripada Umar Racing. So untuk rim standard ni, bukan rim standard lah, rim 3 batang. Dah bosan dah kita nak main rim-rim bangsawan rim bangsawan the door. So kita tengok macam mana nanti. Apa-apa pun aku akan update dengan korang, okay? So kepada Helmi, aku harap kau jaga motor elok-elok. Enjin memang sedap gila. Abang harap kau jaga elok-elok. Dan make up cun-cun. Apa-apa kalau dah cun, tag abang dekat IG. Abang nak tengok. Okay, itu saja guys. Peace. Lari. Buka pintu. Abang start kereta tu belakang. Dah weh. Yang mana boleh gini dulu. Nanti sambung lah yang video. Yang penting sambung. Ini. Ada. Oh, saya patah balik Siap. Anak main ngamuk tu. Boleh. Oh, ngantuk. Ngantuk. Sampai tak dapat perempuan tak dapat so perempuan dapat perempuan nanti sambung lah. Nanti edit video. AI je. Sekarang zaman dah maju. Kaki dah siap tadi kan? Yang tu tadi kaki dah okey lah. Perempuan. Tadi yang pun dah siap kan? Okey nanti. Sebab tapi dia kata lepas kat Zahir dia. Okey nah. Apa dia pada dapur? Dapat biar aja jangan cari. Okey. Tak ini jalan ni. Buka pintu. Perempuan nanti terus keluar tau. Yang kita buka motor. Okey, 10. Dah lagi je coba dia masuk. Macam tu. Okey. Ada lagi. Tengok. Bukan. Tadi dah suruh. Banyak lagi kan. Apa jalan ni? Tak ada. Mana besar air? Jalan ni berubah. Sekejap. Masuk untuk Asal. Oh, dia mana tu? Jadi masuk kelas sekolah ni. Dia kata 5 tahun. 5 tahun. Tahun 5 lama lah 5 tahun kan. Tahun 5 kan.
tahun tahu lima lain. Kalau macam aku Lah menjadi. dia masuk tahun dulu. Dia bukan 5 tahun, tahun dulu. Sebab dia baru 4 tahun, dia tahun 5. Faham tak? Sekarang anak main dia 5 tahun. Ya, aku lah cakap tahun dulu. Bukan 5 tahun. Okey dah. Macam dah nak kairu dah ngantuk dah. Lagi belum. Okey dah. Action. Dia udah penat dah. Penat aku ni. Habis dah tahu. Itu siapa punya tu? Hai, makin lama makin sikit aku punya motor. Itulah hidup bertanggungjawab. Hai, zaman sekarang ni minyak naik. Bukan saja minyak naik, diesel punya minyak pun naik. Lepas ni tak tahulah apa lagi yang akan dijual. Okey, tak apa guys. Kalau Allah dah tetapkan itu bukanlah jodoh kita ataupun itu bukanlah rezeki kita, insya-Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Macam aku ni EX5 tu aku dah jual apa semua. So aku percaya aku percaya EX5 tu aku akan bakal ambil lagi sebab aku memang ada niat nak comeback EX5 tu, jalan full restore, jalan makeup Thailand, jalan 4 valve. Tapi mungkin bukan dalam masa yang terdekat. Dalam masa terdekat ni sebenarnya aku ada projek tau untuk XCV8 ni, XCV8. Tapi itulah, yang ni aku tak nak cakap dulu. Let's be a surprise. At least korang sebagai penonton aku yang setia akan jadi excited. Aku nak share dengan korang, yang korang tahu aku punya RZ ni sejak kita balik daripada event Melaka event kat Melaka tu, selepas itu event kat Melaka RZ apa aku ingat RZ event kat Melaka tu sampai sehingga hari ni motor aku tak ada pergi ride. RZ aku parking dekat rumah lama dah berbulan-bulan, kemudian kat rumah ni pun lah akan parking juga. Cuma hari tu aku start untuk bawa ke sini, time tu Ucu yang bawa RZ aku. Time tu dia punya asap kau banyak. Nak tahu tak? Korang nak tahu rahsia tak? Macam mana kita nak tahu RZ tu RZ sihat? Dia bukanlah sihat daripada segi orang kata apa, enjin perform ke apa benda. Tapi alhamdulillah lah enjin aku perform lah. Maksudnya motor tu motor Pomen. Macam mana kita nak tahu motor tu motor Pomen? Okey, kita nak tahu motor Pomen ni bukan istilah sebab motor ni cantik ke benda. Bukan sebab dia pakai rimah mahal, Brembo mahal-mahal. Bukan. Nak tahu motor ni motor Pomen, kita kena macam ni. Kita tengok dekat bawah ni. Aku zoom. Motor parking-parking pun tak ada titik titisan minyak tuti ke, titisan minyak hitam ke jatuh dekat lantai ni. Walaupun motor parking. So itu adalah motor Pomen. Sebab kebanyakan motor RZ ke motor tusuk-tusuk yang lain lah, motor-motor old school, bukan motor-motor baru, kebanyakan yang parking akan ada leaking tuti ataupun leaking minyak hitam. Kalau yang tak ada leaking tu selalunya motor Pomen. Sebab apa? Pomen jaga motor dia. Tapi kalau motor untuk daily dia tak akan jaga. Tapi motor untuk dia ride dia akan jaga. Itu yang aku tahu. Aku rasa video aku sampai sini saja. Okay, jumpa next content. Aku harap korang tertunggu-tunggu tentang VA aku. Korang sabar, okay? Akan ada video paling shock ni. Alright, peace.